Ramai orang tahu buat CPR, tapi tak ramai orang tahu buat CPR yang tepat dan betul-betul yang kita panggil sebagai high quality CPR. Bukan sekadar tekan dada, tapi tekan dengan cara yang betul. Sebab setiap tekanan yang berkualiti akan membawa darah beroksigen ke otak, jantung dan ke seluruh badan. Itu yang menyelamatkan nyawa. 3 elemen wajib high quality CPR. Apa dia? Yang pertama, tekanan sedalam 2 inci ke 2.4 inci atau 5 ke 6 cm pada dada. Yang kedua, kelajuan 100 ke 120 tekanan seminit. Dan yang ketiga, kena ada pantulan semula, chest record. Kesilapan ramai, tekan terlalu perlahan, banyak sangat berhenti, dada tak dilepaskan penuh. Hasilnya, CPR tak berkesan walaupun nampak betul. Ingat ayat ini, push hard, push fast, don't stop. Tekan kuat, tekan laju, jangan berhenti tanpa sebab. Belajar high quality CPR bukan sekadar lakukan CPR. Akademi Dr. Aizul Amal, satu rumah, satu terlatih CPR.